recently Alhamdulillah baru-baru ni dah 2 minggu Ana Syifa selepas dah aku hantar surat daku yang sendiri karang surat hantar registered by post ke sekolah-sekolah khas yang ada di area suburb ni. Daku hantar dalam 11 juga tempat lah. Tapi ada few saja yang jawab, ada yang jawab tu kami bukan geographically dalam sektor itu, jadi diorang tak boleh terima Ana Syifa ni. Yelah, kalau jalan jam tu 1 jam baru nak sampai tu dah buang masa, memang orang tak terima lah kan. Kita pun nanti penat juga. Jadi Alhamdulillah baru-baru ni dapat reply daripada sekolah khas tak jauh daripada tempat kami. Jadi pergi hantar Ana Syifa, sesi pengenalan dulu untuk dia 2 jam setiap hari belah petang. Pada daku 2 jam tu is not enough lah. Tapi apa yang daku boleh kata tentang sekolah khas ni, memanglah budak-budak syurga semuanya ya. Subhanallah. Ada yang kes-kes sangat-sangat severe ya, yang bermacam-macam penyakit, yang kerusi roda, itu ada dia bergantung pada umur lah kot. Ana Syifa ni sebab dia ada dalam dia bangunan yang besar, sekolah khas tu ada macam-macam section bergantung pada umur, dan Ana Syifa ni ada umur yang sesuai untuk umur dia adalah age dia kan. What I can say, even orang yang dekat sekolah khas tu pun suggest bila dia tengok Ana Syifa ni mudah mesra sebab dia dah biasa sekolah biasa, dia bercampur dengan budak-budak biasa. Dia kata it's much better Ana Syifa ni half sekolah biasa tu diteruskan, bagus untuk dia bersosial, bagus dia untuk mengikut apa budak normal yang lain yang buat, sebab budak macam Ana Syifa ni dia based on imitation. Jadi kalau dia sepenuh masa di sekolah khas, dia tak jumpa orang biasa yang lain, dia akan imitate, progress dia pun akan imitate budak-budak yang khas ni. Mereka sendiri yang suggest. Jadi buat masa ni kami pun bersetuju. Pagi dia akan sekolah biasa, petang pula setakat 2 jam. Kalau sekolah dulu dia 3 jam sekolah biasa. Sekarang ni sekolah khas sebab ni sesi pengenalan dulu, dia hanya 2 jam saja. 2 jam apalah dah aku nak buat 2 jam. Macam itulah aku nak cakap. Jadi kesianlah anak-anak syurga ni. Jadi Ana Syifa ni masa dia pergi hari tu dia adalah imitate sikit macam budak kat situ. Jadi kita orang kena remind dia banyak kali, jangan buat macam tu, jangan buat macam tu. It's not proper buat macam tu. Kita kena betul-betulkan dia sebab tak nak dia imitate benda yang itulah kan sebagai. So ianya mencabar juga. Kalau sekolah biasa, cikgu kata dia better in sekolah khas sebab sekolah biasa ni mereka tak nak, kalau boleh tak nak lah budak-budak yang special ni. Lagipun pergi sekolah biasa ni bukan cikgu jaga dia pun, cikgu tak fokus on her sebab cikgu fokus pada nak mengajar budak-budak normal tau. Jadi Ana Syifa ni macam to them mengganggu lah. Cikgu tak specialize dalam budak-budak special kan, dia hanya specialize untuk budak-budak normal. Jadi nanti Ana Syifa ni mengganggu pula lah orang lain punya pembelajaran. Jadi dia ditinggalkan dengan a few kids yang memerlukan special need juga. Dalam kelas dia adalah dalam 3-4 orang, something like that. Ada yang hyper, lagi yang lain-lain tu I'm not quite sure, tak tahu ada autism ke tak. Jadi Ana Syifa ni dapat yang paling banyak sekali allocation untuk dia. Tapi akan tetapi sebab assistant tu boleh kena handle 4 orang. Pergi sekolah biasa ni hanyalah untuk dia bersosial saja. It's not that she's learning a lot of things from school, biasa-biasa saja. Of course ada yang diajar juga, cedok-cedok sikit, tapi the attention is not enough untuk Ana Syifa tu. Kita bila mak bapa yang ada anak istimewa ni, kita akan sentiasa risau apa orang buat dengan anak aku bila aku tak ada. Apa layanan orang terhadap dia. Sebab Ana Syifa ni belum pandai mengadu lagi. Budak-budak special need, budak-budak syurga ni, hati mereka terlampau bersih. Diorang tak ada syak wasangka pada orang lain. Orang lain buat tak baik pada diorang pun diorang tak boleh nak bezakan. Itu adalah kerisauan daku bila dengan Ana Syifa ni. Jadi memang kena bagi full attention dekat dia. Nanti bila dia dah besar sikit, memang tak boleh biarkan dia kat luar. Sebab orang berniat jahat ni terlampau ramai dengan budak-budak yang hati bersih macam Ana Syifa
dan special need child ni memang yang special need ni memang kita risau dia, kerisauan dia, tak tahu nak cakap lah. Nanti bila dia dah balik nanti is another story kan. Ke mana-mana memang tak boleh biarkan dia sendiri, and we cannot trust anybody. Memang tak boleh percaya bila kita ada anak special dan bila kita ada anak perempuan ni. Kita kena sentiasa bersyak wasangka dan sentiasa beri perhatian. Itulah yang dah aku rasa. Tengoklah macam mana kapet tak jahanam seje kunyit ni punya pasal. Macam je kunyit betul perangai dia. Tu dia, kita hari tu masa balik Malaysia sekejap, Bibi dah mai sponsor ni hapseng. Ni sekarang ni kita tengah kemarut nak makan hapseng lah ni. Thank you Bi, thank you Mai. Thank you Uncle kata. Uncle macam ni, Uncle Mai macam mana Uncle Mai? Macam mana Uncle Mai? Kami menikmati biskut hapseng. Thank you ya sponsor ya. Ada pasta untuk diorang semua. Masuk dia. Tapi dia ni tetap juga nak makan nasi mak dia. Tu déguste, hein? C'est comment quand il a conduit? Yeah. Macam je kunyit betul lah dia ni. Walaupun dah aku cuba untuk ajak anak Syifa kat rumah, tapi tak cukup disiplin untuk dah aku mengajar dia setiap hari. Berlainan dengan masa Adam kecil dulu, memang dah aku make it a point. Setiap hari, punctual. Pukul, bila balik daripada sekolah tu, memang kena buat kerja sekolah satu, kena study extra work yang dah aku prepare satu, ada schedule semua. Yelah, time tu kita muda lagi kan, kita bersemangat. Anak yang pertama kan, sebab tu orang kata, anak yang pertama ni memang mendapat value input yang sangat-sangat berkualiti berbanding dengan anak-anak selepas tu ya. Yang paling kesian Nana Syifa lah, sebab dapat mak bapak pula dah tua kan. Bapak dia memang gone case lah kan. Mak dia pula memang dah aku memerlukan disiplin untuk buat schedule untuk dia belajar. Tapi schedule tu kadang-kadang sampai 3-4 hari dah aku tak buat. Di rumah dah aku ajar dia flashcards daripada A sampai Z. Dia ada few alphabet yang dia tak hafal, dan dia ni kalau lama dia tak belajar macam tu, dia akan lupa tahu budak bertuah ni. Numbers juga ada few numbers yang dia tak boleh nak ingat. Contohnya nombor 6, lepas tu nombor 9, 10, dia tak boleh nak ingat lagi. Jadi itu memang kena repetition. Pembelajaran yang sama untuk anak Syifa ni. Lepas tu flashcards untuk words, untuk dia bercakap. Hari tu kan dia dah tahu cakap buju, je m'appelle Anna, macam tu. Aku tengah nak ajar words yang lain juga. Di samping itu, Daku juga berajarkan dia sebutan-sebutan yang untuk speech kan, memudahkan speech dia, macam the simple punya basic A, E, I, O, U, untuk dia stimulate dia punya muscle-muscle mulut dia, sebab budak-budak macam Anna Syifa ni well known to have
poor low muscle tone kan. Jadi kita kena ajar dia pergerakan mulut macam tu. There are so many things to do, ya Allah. Kemudian persekolahan sini, dia kalau kat Malaysia sampai umur 17, kat sini umur 18. Kalau kat Malaysia umur 17 tu adalah SPM. Kalau sini sekolah menengah high school tu habis 18, dah peringkat A-level. Jadi bila lepas 18 tu, you masuk peringkat university selama 3 tahun. Lepas 3 tahun, contohnya, you akan dapat degree dalam umur 21, 22 tahun. Begitu. Kalau kat Malaysia berapa? Kalau kat Malaysia habis diploma dapat diploma 3 tahun, 2 tahun, something like that. So kalau kat sini high school habis umur 18, jadi umur 21, 22, you ambil course yang 3 tahun, you dah ada degree lepas tu, you sambung lagi 2 tahun, jadi by the time you 24, you dah ada master kalau semua you pass lah pembelajaran. Dan semua universiti, peringkat universiti sini juga adalah free. Kalau berbayar pun setakat 170 euro setahun, itu pun bergantung kepada kalau you punya mak bapak kaya raya yang dia punya, you pula anak seorang, mak bapak you pula dua-dua ada income, itu maybe you kena bayar lah. Sebab tu dah aku kata anak-anak orang France ni sangat bertuah, boleh study whenever they want, sebab education for free. Cuma anak tiriku yang 2 orang tu, diorang dah seorang tu ambil private punya, so dia terpaksa apply loan lah, dia ambil business kot. Jadi bila business ni tak tahu, I'm not sure, tak ada yang public punya ke, rasanya tak ada yang public, I'm not sure. So dia ambil yang private punya, dia buat loan untuk study, tapi dia dah habis bayar pun sebab tak banyak mana pun. Tak sebanyak macam kat Malaysia lah kot kalau even business school ni. Okey, hari ni adalah hari Ahad, anak-anakku start cuti sekolah minggu ni. Dah aku tak payah masak hari ni, jadi aku dapat fokus lah buat aku punya editing untuk yang podcast bersama Jade. Okey, semalam kita dengan Nida, hari ni dengan Jade, tapi dengan Jade ni just nak beli barang, jadi saja tanya dia. Rasa macam saja cakap dengan dia saja, rasa nak makan ayam goreng lah, cium. Est-ce que ta caméra a refait la vidéo? Lepas tu dah aku sebenarnya nak pergi beli barang, nak beli kambing sebab dah janji dengan mak mentuaku malam ni dinner sama-sama. Lagipun birthday si Adam semalam, dia tak celebrate birthday ya. So kita buat the next day birthday dia, untuk kita buat makan-makan je lah, tak ada kek, tak ada apa. So itu dah dia. Jadi berdoa banyak-banyak wahai anak-anak, sementara kita tinggal di France ni, gunalah segala kesempatan yang ada, belajarlah sehingga setinggi-tinggi gunung, sebab tidak perlu bayar apa-apa, cuba bayar kos transportation ke apa semua tu dan kos-kos lain, otherwise universiti tak mahal. Timbalah ilmu pengetahuan. Kalau mak kamu berada dalam keadaan macam ni, aku pun nak study je, sebab tak perlu fikir apa yang perlu dibayar. Tuition fee ke kos apa pun tak perlu dibayar. You just need to study and study saja. Tiada sebab kenapa tidak mahu study, tapi tetap juga ada orang yang tidak mahu study juga. Itu that is quite frustrating jugalah, tapi apa nak buat kan, masing-masing ada rezeki masing-masing. Senyum. Trois, merci. Tu vas tomber. T'as vu, elle est va tomber. Hein. Tu sais, Lulu, une fois, Mini, elle est tombée.
Selamat pagi. Rasa macam dah lama tak buat video kan? So ini adalah sarapan. Ada tetamu homestay tinggalkan kaya pandan. Jadi kita nak makan sarapan. Masalahnya dia sepatutnya breakfast dengan bapak dia tau. Ada dua dah aku buat Tapi dia dah nampak ni dia nak makan ni. Tapi sekarang bapak dia datang, dia makan dengan bapak dia pula. Itu dia, kita punya lunch hari ini adalah nasi lemak. Ni kari, nak tu say kari lah, gulai semalam tu gulai ayam. So kita top up dengan nasi lemak lah hari ni. Bon appétit. No, jap. Ketot. Si ketot ni. Okey, adik sayang dia ke? Janganlah adik. Ketot. Ketot. Alah dome. Anda tengok video ni, kenapa tak subscribe lagi? Buat anda yang belum subscribe tu, tunggu apa lagi? Tekan butang subscribe ya. Tekan butang notification button. Terima kasih.